Berita tergempak 2026 ni katanya gold dah tak nak tutup langsung. Sabtu Ahad dah boleh trade macam BTC. Betul ataupun tidak? Sini saya uraikan. Pada part 1 saya dah explain apa maksud untuk CME dan juga CFTC itu. Untuk part yang kali ni saya terangkan lebih detail lagi supaya you guys tak terpesong jauh bila nampak poster-poster yang gempak. Gold dah boleh trade 24 jam. Gold dah boleh trade 24 jam. Itu perkara yang gila. Yang pertama adalah cerita dia macam ni. CME dia nak buka untuk trading futures. 24 jam katanya Sabtu Ahad still boleh trade lagi. Dia tak tutup macam cryptocurrency. Tetapi sebagai regulator CFTC ni, dia bagi orang awam komen sampai 27 Julai ni. Dia buka daripada 22 Jun sampai 27 Julai ini untuk korang komen sama ada bagus ataupun tidak. Apabila saya buka dalam website tu, komennya katanya bagus, katanya tidak, tetapi sambutannya tidaklah terlalu banyak. Tapi pada 8 Julai 2 hari lepas, CME dia cuba dulu untuk masukkan kontrak crude oil boleh trade 24 jam tanpa ada tunggu kelulusan daripada CFTC. CFTC terus sekat tau. Jadi dia kena patuh juga. Nak tak nak, CME ni adalah syarikat swasta, nak buat duit, tapi ada orang yang mengawal selia benda ni supaya tak terjadinya fraud. Sebab apa? Korang kena faham, regulator dia kena risau 3 benda ni. So apabila ia berlaku kecairan waktu malam, tiba-tiba ada pergerakan yang drastik yang tak boleh nak dikawal selain daripada perang dan sebagainya, pengurusan risiko ini haruslah ada pengawasan manipulasi supaya benda-benda itu tidak berlaku. So saya nak beritahu korang yang janganlah percaya untuk poster-poster tu katanya keluar daripada Federal Reserve lah, Reuters kata keluar adakah ini akan rasmi lah. So saya nak beritahu korang benda itu susah untuk dapat kelulusan daripada CFTC. Kan saya dah beritahu dalam part yang pertama, ini CFTC ni macam mengawal selia benda ini sebab kita tak tahu manipulation bakal berlaku. Bila dia tak kawal, benda-benda macam ni lah dia akan merosakkan market. Jadi trader, as a trader, korang jangan bergantung sangat pada poster-poster yang tunjuk benda tu dan sentiasa follow up benda-benda yang baru. Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa untuk tekan like and follow me. Ciao bete.